Hai semua, apa khabar? Hari ni kita jemput seorang tetamu yang memang cukup berpengalaman dalam industri. Beliau dikenali sebagai seorang yang sangat tajam menilai sesuatu projek. Sekali pandang saja, dia sudah boleh agak sama ada projek itu benar-benar kukuh ataupun sekadar satu penipuan. Hari ni kita nak dengar sendiri pandangan beliau tentang RWA Desk. Jadi, soalan pertama saya, pada pandangan anda, RWA Desk ini sebenarnya projek kosong ataupun memang ada asas yang kukuh? Sejujurnya, bila saya mula-mula tengok RWA Desk, saya juga ada rasa ragu-ragu. Sebab saya sendiri pernah terlibat dengan banyak projek yang hanya menjual mimpi. Projek seperti itu biasanya bergantung kepada duit orang baharu untuk membayar orang lama. Tetapi selepas saya teliti struktur RWA Desk, saya nampak model dia memang berbeza. Ia tidak ikut cara lama yang hanya bergantung kepada kemasukan orang baharu semata-mata. Menarik. Jadi, apa sebenarnya perbezaan paling ketara antara RWA Desk dengan projek-projek lama yang anda pernah lihat? Perbezaan paling besar ialah RWA Desk tidak terus menjual token. Dalam banyak projek lama, perkara pertama yang dibuat ialah jual token, buka private sale, kutip dana secepat mungkin. Tetapi RWA Desk menetapkan bahawa token PDC tidak dijual secara langsung. Kalau seseorang mahu dapatkan token itu, dia perlu membeli mesin lombong terlebih dahulu dan token hanya diperoleh melalui proses perlombongan. Maksudnya token itu tidak boleh dibeli terus tetapi mesti diperoleh melalui penyertaan dalam sistem? Betul. Pada saya itu sangat penting. Ini bermaksud token tersebut bukan muncul begitu saja. Ia datang melalui penyertaan, masa, usaha dan komitmen pengguna. Jadi nilainya bukan semata-mata dicipta oleh pihak projek, tetapi dibina melalui penglibatan komuniti. Dalam skim-skim lama, masalah terbesar selalunya berlaku bila tiada orang baharu masuk. Adakah RWA Desk juga berdepan risiko yang sama? Itu memang masalah utama projek lama. Bila tiada orang baharu masuk, pulangan kepada orang lama tidak dapat diteruskan. Lalu sistem mula runtuh. RWA Desk pula cuba bergerak dengan logik yang berbeza kerana ia dikaitkan dengan aset dunia sebenar atau RWA. Ini sangat berbeza dengan projek yang hanya bergantung pada naratif kosong. Bila anda kata aset dunia sebenar, apa yang anda maksudkan? Maksud saya ialah RWA Desk bukan sekadar bercakap tentang konsep digital semata-mata. Ia dikaitkan dengan aset fizikal yang nyata, iaitu sebuah Royal Beach Family Hotel di Port Dickson, Malaysia yang dianggarkan bernilai 240 juta ringgit. Itu aset yang benar-benar wujud, bukan sekadar gambar atau cerita yang direka. Jadi, anda melihat nilai projek ini datang daripada aset fizikal di belakangnya? Ya, tepat sekali. Hotel itu ada bilik, ada taman air, ada restoran dan semua itu berpotensi menjana pendapatan sebenar. Ini bermaksud projek ini ada sumber hasil yang lebih nyata berbanding projek yang hanya bergantung kepada sentimen pasaran atau promosi semata-mata. Saya difahamkan ada juga mekanisme pembelian semula token. Boleh anda jelaskan sedikit? Ya, berdasarkan apa yang dinyatakan, pihak projek merancang untuk menggunakan 25% daripada keuntungan tahunan hotel bagi membeli semula dan membakar token PDC. Pada saya, ini satu perkara yang sangat penting. Ia menunjukkan token itu bukan sekadar bergantung kepada permintaan pasaran, tetapi turut disokong oleh kemungkinan aliran pendapatan daripada aset sebenar. Itu memang nampak berbeza. Selain itu, bagaimana pula dengan soal keselamatan dana pengguna? Ramai orang sangat bimbang tentang perkara ini. Itu satu lagi perbezaan besar. Dalam banyak projek lama, semua duit pengguna akan masuk ke dalam kawalan pihak platform. Bila mereka mahu tutup sistem, mereka boleh hilang bersama dana itu. Tetapi RWA Desk menekankan prinsip bahawa bayaran diterima dan terus disalurkan kepada pihak yang berkenaan. Maksudnya, platform tidak semestinya memegang modal utama pengguna. Jadi, pada pandangan anda, bila platform tidak pegang modal pengguna, risiko juga jadi berbeza? Ya, sekurang-kurangnya struktur risikonya tidak sama seperti projek yang mengumpul semua wang di satu tempat. Kalau modal pendapatan platform datang daripada yuran penyelenggaraan dan yuran transaksi, itu lebih menyerupai modal perkhidmatan jangka panjang, bukannya modal kutip duit dan hilang. Dalam banyak sistem digital, satu lagi masalah besar ialah bekalan token yang terlalu banyak.
sehingga harga jatuh. Adakah RWA Desk ada mekanisme untuk mengawal perkara ni? Ya, itu yang saya perhatikan. RWA Desk cuba meletakkan beberapa kawalan. Pertama, mesin lombong ada tempoh operasi selama 3 tahun sahaja. Selepas tempoh itu tamat, ia akan berhenti secara automatik. Ini penting supaya perlombongan tidak berlaku tanpa had. Itu satu bentuk kawalan bekalan jangka panjang. Betul. Selain itu, kesukaran perlombongan juga akan meningkat apabila lebih ramai orang menyertai. Ini membantu mengekalkan kelangkaan token. Jadi, token tidak akan menjadi terlalu mudah diperoleh dalam jumlah besar. Dan bagaimana pula dengan yuran penyelenggaraan? Yuran penyelenggaraan juga memainkan peranan penting. Kalau pengguna mahu terus melombong, mereka perlu membayar yuran tersebut. Dana itu boleh digunakan untuk menyokong sistem, operasi dan juga pembelian semula token. Jadi ia bukan sekadar caj kosong, tetapi sebahagian daripada mekanisme ekonomi dalam ekosistem itu sendiri. Jika dibandingkan secara keseluruhan, bagaimana anda melihat RWA Desk berbanding model lama yang pernah anda kenal? Pada saya, model lama lebih banyak bergantung kepada tarik orang masuk, kumpul dana dan naikkan sentimen. RWA Desk pula cuba menggabungkan komuniti, mekanisme ekonomi, teknologi Web3 dan aset sebenar dalam satu struktur. Itu yang menjadikannya nampak lebih tersusun dan berbeza. Maksudnya, anda melihat RWA Desk bukan sekadar permainan spekulasi. Ya, sekurang-kurangnya dari sudut struktur dan logiknya, ia bukan sekadar spekulasi kosong. Ia cuba membina satu sistem yang ada sandaran aset, ada model ekonomi dan ada kawalan terhadap bekalan token. Itu menjadikannya lebih menarik untuk diperhatikan. Baik, sebelum kita tamatkan sesi ini, apakah rumusan anda tentang RWA Desk? Rumusan saya mudah. Jika dibandingkan dengan banyak projek lama yang saya pernah lihat, RWA Desk menunjukkan satu pendekatan yang jauh lebih tersusun. Ia cuba membawa aset dunia sebenar ke dalam ekosistem digital sambil membina mekanisme yang boleh menyokong nilai token dalam jangka panjang. Sudah tentu, setiap projek tetap perlu dinilai dengan teliti. Tetapi dari segi struktur asas, RWA Desk memang menunjukkan perbezaan yang ketara. Baik, terima kasih banyak atas perkongsian yang sangat jelas dan jujur ini. Saya rasa ramai penonton hari ini dapat melihat RWA Desk dari sudut yang lebih mendalam. Dalam episod seterusnya, kita akan jemput seorang pemimpin grup berskala besar untuk berkongsi pandangan tentang bagaimana RWA Desk boleh membuka peluang kepada orang biasa. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Jumpa lagi.